Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Diana binti Isa, merupakan Ketua Program Unit Terapi Kecantikan dan Spa. Untuk video PDP kali ini, kami telah memilih tajuk Facial Skincare yang merupakan subtopik 2.6 iaitu prosedur konsultasi analisis kulit muka. Dalam topik ini, pelajar akan mempelajari prosedur konsultasi yang betul sebelum melakukan rawatan kepada pelanggan. Diharapkan video PDP ini dapat membantu pelajar memahami langkah konsultasi dengan lebih jelas dan profesional. Hai, selamat datang ke Fajr Spa. Cuba masuk. Okay, terima kasih. Hadapan, kamu boleh duduk dulu di situ. Saya Shima, juruterapi pada hari ini. Sebelum memulai rawatan, boleh saya tahu awak ada apa yang boleh saya bantu? Saya nak buat rawatan facial. Oh, begitu. Okey, sebelum memulai rawatan, saya nak minta puan isi dulu maklumat pelanggan di skrin. Baik, apa saya nak minta puan untuk masukkan muka puan dalam skin analysis ini untuk saya tahu keadaan muka puan yang lebih tepat. Okey, mesin ini akan snap 6 kali. Diminta puan untuk tutup mata dan jangan senyum. Puan, ini adalah keadaan kulit puan semasa kita scan muka puan tadi. So, ini adalah daripada 7 lapisan kulit muka puan. Okey, dekat sini kita fokuskan pada yang merah ni lah. Ini adalah garis kelihatan halus dan ya. Dengan keadaan kulit saya, rawatan apa yang sesuai untuk saya? Saya sarankan puan boleh buat rawatan ultrasound untuk puan. Okey, kalau macam tu, adakah puan setuju nak buat facial tersebut? Saya setuju. Puan, selepas lakukan rawatan tadi, adakah puan puas hati? Muka saya rasa lebih segar, ada lembut sikit lah dekat muka. Okey, baiklah. Sekarang saya akan terangkan penjagaan muka di rumah. So, puan boleh pakai toner, serum, moisturizer, sunscreen untuk mengekalkan kelembapan muka puan lah. Dan seterusnya, puan boleh makan makanan sihat, makan sayur-sayuran, buah-buahan, puan boleh ambil vitamin C. Okay, terima kasih. Silakan lagi. Hati-hati. Sekian sesi konsultasi pelanggan untuk video kali ini. Diharapkan setiap langkah yang ditujukan dapat membantu anda memahami cara komunikasi dengan pelanggan serta memberi cadangan rawatan yang sesuai secara profesional. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan dapat dipraktikan dalam sesi pembelajaran maupun latihan sebenar. Terima kasih kerana menonton.